Ada juga projek yang sudah masuk ICU dan CCU. Okay? Tapi Alhamdulillah, menjelang hari ini, saya pilih tarikh keramat hari ini. Projek sakit terakhir di Bukit Katil, di Prema. Akhirnya, saya malam ni dah buat sujud syukur. Sudah dapat CCC. Seperti mana yang telah dinyatakan di dalam Al-Quran dalam surah As-Saf ayat keempat. Innallaha yuhibbul lazina yuqatiluna fi sabili saffa ka'annahum bunyanum marsus. Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domir TV. Mutakhir ini, kita melihat satu trend yang semakin menjadi-jadi di atas pentas politik negara. Ahli politik bukan Islam, tidak kira dari blok kerajaan ataupun pembangkang, semakin fasih berbahasa Arab. Dengan tanpa memikir panjang, mereka mengucapkan Alhamdulillah dan kalimah-kalimah lain. Malah ada yang lebih berani dengan memetik ayat Quran dan hadis di pentas ceramah untuk menyerang seteru politik sambil meraih sorakan dari penyokong mereka. Ayat-ayat Al-Quran dipetik dalam konteks tertentu tanpa melihat kesesuaian konteksnya dan tidak ditegur oleh pemimpin-pemimpin Islam serta para mufti yang sudah tentu mendengarnya. Demikian juga ahli-ahli politik yang beragama Islam hanya tersenyum dan seperti menyokong. Kononnya, pemimpin politik bukan Islam itu sedang berjinak-jinak untuk memeluk Islam. Adakah menggunakan kalimah Islam ini satu penghormatan ikhlas atau sekadar menunggang agama? Jika dilihat secara luaran, penggunaan istilah Islam oleh ahli politik bukan Islam adalah akibat terlalu inginkan kuasa. Malah pimpinan politik sekapal sanggup menghalalkan perbuatan ini dengan alasan untuk menarik perhatian pengundi Islam semata-mata. Kerana itulah semakin ramai ahli politik bukan Islam berani memperkatakan mengenai kandungan Al-Quran ketika berhadapan dengan pengundi Melayu. Kerana mereka sedar bukan semua khalayak sasarannya mengetahui konteks ayat tersebut dengan tepat. Mereka yang berada sebaris dengan ahli politik bukan Islam ini tidak berani membuat sebarang teguran. Sedangkan kesucian istilah-istilah yang digunakan perlu dijaga. Umat Islam diajar adab untuk membaca Al-Quran, iaitu diwajibkan membersihkan diri dari segala kekotoran. Contohnya, mereka yang ingin menyentuh Al-Quran perlu dalam keadaan berwudu. Maka apabila bukan Islam mengusung Al-Quran, ia dilihat sebagai satu percubaan untuk menghina kesucian Al-Quran. Menghina Al-Quran bermakna menghina Islam. Kalimah-kalimah Islam mungkin dilaungkan sebagai memupuk semangat perpaduan atau meraihkan kepelbagaian. Satu kaedah untuk mendekati masyarakat Melayu Islam. Namun hakikatnya, bagi seorang Muslim yang mempunyai sekelumit pengetahuan agama, ia menjadi amalan yang janggal dan sensitif. Secara asasnya, agama Islam tidak melarang orang bukan Islam menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa Arab itu bahasa komunikasi dan Allah telah mengangkat bahasa ini dengan turunnya Al-Quran. Di Timur Tengah, orang Arab Kristian menggunakan kalimah-kalimah yang sama untuk amalan keagamaan mereka. Pejabat mufti wilayah persekutuan memaklumkan dalam konteks masyarakat majmuk di Malaysia, fenomena penggunaan kalimah Islam oleh sebahagian bukan Muslim adalah sesuatu yang normal dan berlaku hasil pergaulan antara budaya serta agama. Ia juga tertakluk kepada adab dan konteks serta tidak berniat untuk menghina agama atau orang Islam. Namun konteks politik adalah sangat berbeza. Apabila seorang ahli politik memetik ayat Quran semata-mata untuk menyerang parti lawan, sedangkan dia sendiri tidak beriman dengan Al-Quran, ia bukan hanya permainan bahasa. Ia menjurus kepada manipulasi sentimen orang Islam.
Ia adalah satu percubaan untuk membenarkan agenda politik. Agenda ini dikenali sebagai religious rent-seeking, iaitu menunggang kesucian agama orang lain untuk keuntungan peribadi atau politik. Bahaya yang lebih besar adalah apabila mereka mula menjadi mufassir segera atau mufassir instan. Tidak salah untuk orang bukan Islam membaca Al-Quran untuk mempelajari dan menghayati isinya. Tetapi ia menjadi masalah apabila mereka mula mentafsir mengikut selera politik sendiri. Al-Quran bukan buku cerita dongeng yang boleh dipotong-potong ayatnya untuk menyokong agenda sekular atau pribadi. Al-Quran adalah kalamullah yang ada disiplin tafsirnya, ada asbabun nuzulnya, ada nasikh dan mansukhnya. Kemarahan masyarakat Islam timbul kerana kepura-puraan atau hipokrasi golongan politik ini terserlah. Di depan pengundi Melayu Islam, mulut manis berzikir, berbaju kurung dan bersongkok. Namun di belakang atau bila bercakap dengan pengundi bukan Melayu, mereka lantang mempertikaikan peruntukan JAKIM, mempertikaikan azan atau memperlekehkan institusi Islam. Sikap sesumpah ini yang membuatkan penggunaan istilah Islam itu nampak jijik. Jika benar-benar menghormati Islam seperti yang ditunjukkan atas pentas, mengapa tindakan sering bercanggah dengan aspirasi Islam dalam negara? Jangan ingat orang Islam ini naif. Hormat itu lahir dari tindakan yang menjaga sensitiviti. Lakonan itu pula datang dari skrip yang dibaca apabila merayu menagih undi. Saya Albert Teng, tadi saya telah membuat satu laporan polis terhadap Ngah Komeng, pemimpin DAP, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Okey, berhubung satu kenyataan dia dalam bahasa Cina yang sangat melampau dan sangat serius, sangat berat. Okey, saya transit terjemahkan kepada bahasa Melayu. Apa yang dikatakan, masyarakat Cina harus berwaspada terhadap potensi bahaya walaupun dalam keadaan aman. Jika DAP hilang kuasa, PAS bertindak menghapuskan sehabisan masyarakat Cina. Jadi dia sebagai seorang peguam, mantan peguam, dan dia mempunyai pendidikan tinggi, dia seorang pemimpin politik. Inikah cara dia mau cari modal politik dengan menghasut bangsa Cina, berugut bangsa Cina dengan ayat, dengan bahasa begini. Namun apabila di dalam dewan, dalam parlimen, beliau menunjukkan sangat bertoleransi, beliau berwayang seperti mesra kepada Islam. Baru-baru ni beliau kata apa di dalam kalimah Islam, beliau kata Alhamdulillah di dewan, Alhamdulillah dalam dewan. Seolah-olah beliau ni mesra kepada Islam, tapi di belakang dia guna bahasa Cina, hasut orang Cina. Orang Islam tidak memerlukan ahli politik bukan Islam untuk menghafal Al-Quran atau hadis. Kita tidak memerlukan taktik lapuk, iaitu permainan sentimen untuk meraih undi. Ia mungkin berkesan terhadap kaum lain, tetapi tidak untuk orang Islam. Berhenti menunggang agama Islam yang suci ini, kerana istilah penunggang agama bukan eksklusif untuk orang Islam sahaja. Orang bukan Islam yang merasakan diri bijak dengan menggunakan Islam demi kuasa sebenarnya hanya menunjukkan kejahilan diri sendiri. Mereka sedang menempah bala jika apa yang dilakukan oleh mereka yang bukan Islam ini semata-mata bertujuan untuk memperolok-olokkan atau mempermainkan agama Islam. Garis gelar pelbagai jenis manusia di muka bumi yang diterangkan dalam Al-Quran adalah jelas. Orang beriman, orang bertakwa, kafir, musyrik, kazab, munafik, fasik, kaum harbi, kaum zimmi dan lain-lain. Klasifikasi ini disertakan dengan sikap, sifat karakter dan tingkah laku masing-masing. Juga pesanan dan peringatan Al-Quran untuk beramal, berwaspada serta larangan berkaitan dengan gelaran manusia tersebut. Sebagai Muslim beriman,
kita sangat jelas dengan perangai kaum-kaum ini yang telah diberi gelaran dalam Al-Quran kerana kita telah dididik tentang sifat mereka. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu.